Nak cari cruiser murah-murah, inilah dia KW K-Lite 202. Cruiser ni memang sangat-sangat murah, bawah 10k korang dah boleh dapat. Dan korang boleh bawa daily sebab cruiser ni tak berat. Dan korang tahulah, kalau nama pun cruiser memang sesuai lah korang nak ride jarak yang terlampau jauh. So jom kita review spek K-Lite 202 ni. Let's go. KW K-Lite ni dia tak datang sekali dengan ABS lah. So saya prefer korang sebelum nak pergi mana-mana naik motor ni, bacalah doa sebelum naik kenderaan. Dia datang pula dengan style lampu yang agak old school lah. Dia punya reka bentuk KW ni sebenarnya menuju ke old school, klasik. Sesuai lah korang yang jiwa-jiwa klasik tu. Lampu pun bukan LED lah, ni lampu mentor biasa je ni. Memang klasik kau-kau lah. Mak agak dia pun besi. Untuk spek enjin motor ni, cc dia 197cc, single cylinder, single overhead cam. Dia datang dengan carburetor, bukan fuel injection. That's why dia murah lah. Tapi korang jangan risau lah, dia datang sekali dengan radiator. So tak overheat lah kalau korang ride jangka masa yang lama. Plus dia ada kit starter dan juga electric starter. Kalau tak ada bateri boleh pakai kaki. Tank dia pula besar, 11.8 liter, dekat-dekat 12 liter. One shot lah sekali isi full tank. Nak pergi Penang, nak pergi Johor, tak pening-pening kepala nak singgah-singgah lagi dah. Tapi dia pakai carburetor kan, mungkin fuel consumption dia tu lebih sikit lah kot. Ngam-ngam dah sampai sepadan Penang tu, mungkin dah kena isi lah. Belakang dia dapat gesar bukan drum. Dia punya lampu belakang pun bukan LED, mentor biasa je, old school. Untuk seat position motor ni memang sangat-sangat selesa. Cruiser ni memang untuk jalan jauh. Kalau korang nak duduk atas motor ni memang sangat selesa berbanding korang naik cafe racer. Sebelum korang nak beli motor ni, korang kena ada ingatan yang kuat. Sebab apa? Meter dia kecil, dia tak ada indicator gear. So kalau ada masuk gear sampai 5 tu, korang hafal lah sendiri gear berapa. Gear N adalah. Jangan lupa saya nak beritahu, motor ni dia datang dengan absorber lah, dia bukan datang dengan monoshock. So itu sajalah review untuk KW K-Lite 202. Which mean kalau korang nak motor yang jenis old school, cruiser, nampak klasik tapi harga murah, bawah 10k, inilah dia KW K-Lite 202. Nak nampak-nampak macam ala-ala Triumph kan. Kalau nak beli cruiser betul-betul, semua 30-40k kan. Tapi korang jangan risaulah, sekarang ni kita dah ada motor Cina, semua murah-murah aja. So kalau korang berminat nak dapatkan KW ni, sekarang ni kita ada ready stock tau. Berminat boleh isi that video dekat bawah. Bye bye.